Hai guys, so hari ni kita ada MacBook model baru iaitu MacBook Neo. Okay, untuk MacBook Neo kita ni dia ada 2 gig. Satu kita ada 256 gig dan yang kedua kita ada 512 gig. Untuk 256 gig ni dia tak boleh touch ID tau. Okay, untuk yang 512 gig ni pula boleh touch ID lah. Okay, and then untuk inci dia sebesar 13 inci. Memang sangat-sangat besar, berbeza tau dengan yang ni iPad tu. Nampak tak iPad kita je 11 inci, nampak tak beza dia? Gitu. Okay, so yang ini kalau you guys nak buat kerja, nak buat untuk belajar study kan, boleh je, tak ada masalah. Memang sangat-sangat sesuai sebab dia punya screen tu besar, muka Syira pun nampak kecil kat sana. Okay, so untuk MacBook Neo kita ni untuk 256GB, harga bulanan dia serendah 141 saja untuk 36 bulan. Okay, so kalau you guys berminat macam biasalah, kita hanya perlukan 2 dokumen sahaja iaitu IC depan belakang dan juga payslip sebulan yang terkini. So, jangan tunggu lama-lama, jom grab dan kita laju-laju sekarang. Bye-bye.